Okay guys, Bali, Pulau Dewata, syurga dunia kan. Okay, korang bayangkan dekat lobi St. Regis Nusa Dua Resort ni. Ini bukan hotel yang korang boleh booking guna Shopee Point, kau tahu tak? Ini tempat VVIP. Bau lobi dia je, bau bunga melo kayangan. Lantai mama dia warna putih berkilat sampai kau boleh nampak dosa sendirilah dekat lantai tu. Macam tu lah, okay? Tapi pada tengah hari 12 Ogos 2014, syurga ni dah mula berbau macam loji kumbahan, kau tahu tak? Okay? Ada seorang taxi driver, nama dia Pak Gede Sharta. Dia tengah sandar dekat Toyota Vios je. Peluh jantan dia menitik dekat bawah matahari Bali yang sedang membakar ni. Dan dekat dalam bonet taxi dia tu ada satu luggage bag mewah. Okay, luggage bag mewah yang berjenama Stella McCartney, warna silver. Dan bag tu memang nampak gah guys. Memang nampak orang kata premium lah bag ni. Tapi berat dia, ya Allah, berat dia ni macam ada gajah duduk dekat dalam bag tu. Jadi masa Pak Gede ni tengah tunggu budak Mak Saleh berdua tu check out, dia perasan sesuatu yang membuatkan jantung dia ni macam nak luruh. Sebabkan apa tau? Dari celah zip bag mewah tu keluar satu cecair merah warna gelap pekat dan berbuih sedikit. Dan cecair tu perlahan-lahan merayap keluar, menitik dekat atas bumper kereta dan jatuh dekat atas jalan tar. Plak, 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 plak. Lalat dah mula datang hurung dekat bonet teksi tu. Bau dia jangan cakap lah. Ini bukan macam bau bangkai tikus Ini macam bau apa macam bau tembaga karat bercampur dengan bau isi yang dah mula masak dekat dalam wap bonet panas tu. Jadi Pak Gede terus lompat masuk kereta, tekan minyak macam pelesit, terus pergi ke balai polis. Dan bila polis buka bag tu, dia buka, ada satu kaki manusia yang dah pucat lesi, kuku kaki yang dicat warna merah terkeluar secara mengejut, macam dekat orang kata macam Jack in the Box, macam terkeluar macam tu. Dan ada mayat wanita tua yang dah hancur muka, dilipat macam origami pada ketika tu. Responsible for the murder this morning as well as the shootings this afternoon. Network Victor King 854. Place negative 29 out of Gardena on 145. Alright guys, welcome back to Rotten X Podcast. Okay, hari ni kita nak dedah satu kes yang paling jijik dalam sejarah Bali. Okay, the Bali Suitcase Murder. Tapi sebelum kita masuk ke bilik sembelih ni, kita nak kena kenal dulu siapa yang pegang pisau tu. Okay, Sheila Von Wismack, 62 tahun. Dia ni adalah orang kata socialite dekat Chicago yang harta dia yang melimpah ruah ni. Tapi hidup dia ni macam neraka sebabkan dia bela anak setan yang bernama Heather Mack. Heather Mack. Okay, korang tahu tak kenapa betapa jahanamnya perangai si Heather ni? Dekat rumah agam diorang dekat Chicago ni, rekod polis menunjukkan bahawa diorang pernah dipanggil sebanyak 86 kali. Si Heather ni pernah tumbuk mak dia sampai lebam, pernah gigit lengan mak dia ni sampai koyak isi, pernah pecahkan tulang rusuk mak dia sendiri. Kau bayangkan. Bila aku baca ni, bila aku dengar ni, geram je rasa, kau tahu tak? 86 kali weh. Kalau aku baru 3 kali polis datang, mak aku dah hantar aku masuk ke pusat pemulihan dah. Dekat ceruk hutan sana. Tapi Sheila ni, orang kata senang cerita mak dia ni blinded by love lah. Dia bawa harimau ni, dia bawa monster ni pergi bercuti ke Bali untuk healing katanya. Dia tak tahu Bali tu sebenarnya bakal jadi tapak kubur dia sendiri sebenarnya. Now kita masuk pula pada watak Tommy Sheffer. Tommy Sheffer ni siapa pula? Tommy ni adalah boyfriend Heather yang acah-acah rapper tapi sebenarnya biawak hidup yang paling agung sekali. Dan si Sheila ni, mak dia ni memang benci gila lah, orang kata dekat mamat si Tommy ni. Mamat pula dah, si Mamat. Mamat, bukan mamak Mamat. Dia memang benci gila lah dekat si Mamat Tommy ni. Benci sampai kata tahap muntah lah. Tapi Sheila, bagi Sheila,
Tommy ni adalah parasit yang tengah tunggu masa nak sedut harta diorang ni. Okey, pada bulan Ogos 2014, Sheila bawa lah si Heather ni duduk dekat suite 317 St. Regis, dekat St. Regis Bali ni. Suite ni memang besar gila guys. Besar gila babi punya. Balcony dia menghadap laut. Tapi Heather ni dia ada plan lain. Dia curi kredit kad mak dia, dia pergi swipe. Kau tahu berapa banyak dia swipe ni? Dia swipe 12,000 USD lah. Dia swipe 12,000 USD untuk beli tiket first class terbangkan Tommy ke Bali secara rahsia. Ui. 11 hari bulan Ogos. Tommy sampai. Itu bunyi kapal terbang lah. Tommy sampai. Bila Tommy sampai, dia sampai dekat St. Regis ni. Sheila nampak Tommy dekat lobi. Bila Sheila nampak si Tommy ni dekat lobi, dia sudah naik histeria lah. Dia jerit, dia maki segala macam, dia halau si Tommy ni balik. Kan? Dia kata dia memang halau gila babi lah. Dia siap jerit dekat anak dia si Heather ni. Dia cakap, "No more money for you, out," dia kata. Member sudah angin lah. Jadi pada malam tu, dalam suite 317 tu dekat St. Regis ni, yang gelap tu, Heather dengan Tommy ni dah mula berbisik. Dia dah mula bergosip-gosip berdua lah. Bau laut yang tenang dekat luar tu tak dapat nak menutup niat membunuh yang tengah membuak-buak dekat dalam bilik tu. Kan? Diorang dah bincang-bincang macam mana mau kasih tamat ini perempuan. Siapa? Mak dia lah. Mak dia sendiri. Now, pada 12 Ogos, kan, si Sheila ni tengah duduk dekat katil lah. Ya, mungkin baru lepas bangun tidur ke, kita pun tak tahulah kan. Dia mungkin baru lepas bangun tidur, masih lagi pakai baju tidur silk dia ni kan. Si Tommy pun sudah masuk. Bila si Tommy masuk, si Heather ni berdiri je dekat tepi, tengok muka macam muka stone je. Dia tengok je muka. Dengan muka stone tu dia tengok je muka mak dia. Dia orang bergaduh lagi. Dia bergaduh. Dan Tommy mendakwa bahawa Sheila panggil dia nigger. Panggil N-word lah. Hey nigger. Macam tu kan. Sebab bagi diorang, orang yang bukan berkulit hitam panggil orang yang berkulit hitam ni nigger, bagi diorang tu satu penghinaan tau. Jadi si Tommy mendakwa bahawa Sheila panggil dia nigger. Tapi masa tu semua propaganda je pun. Jadi si Tommy ni terus capai satu benda dekat atas meja. Kepala mangkuk buah besi. Metal, kata kepala mangkuk buah. Kepala mangkuk buah besi. Bukan buah besi. Kepala mangkuk besi buah. Macam mana kau letak? Kepala mangkuk buah yang dalam bentuk besi. Okay? Metal fruit bowl handle. Okay, faham sendirilah. Okay? Besi tu tebal, padat, dan hujung dia tu macam tajam sikit. Jadi apa yang jadi pada ketika tu? Si Tommy terkam si Sheila ni. Bam, dia terkam. Hentakan pertama tepat dekat dahi dia. Darah terus terus terpancut macam air paip pecah lah. Lancun habis. Cadar putih hotel yang berharga ribuan ringgit ni habis. Si Sheila menjerit kesakitan lah. Tapi Tommy tak berhenti. Dia naik dekat atas badan Sheila. Dia lanyak muka wanita tua tu macam dia pergi tumbuk daging lah. Tung. Now, ini grafik sikit Korang bayangkan bunyi besi hentam dekat tengkorak. Kan? Hidung Sheila hancur berkejai. Sampaikan serpihan tulang masuk ke dalam kerongkong. Rahang dia patah dua, tergantung macam tu je. Darah masuk dekat dalam paru-paru dia, membuatkan dia macam choking. Dia keluarkan bunyi berbuih yang ngeri macam macam tu. Mata dia terbeliak, kaku. Kapet suite 317 tu yang mewah tu sekarang dah jadi macam kolam yang penuh dengan darah pekat. Dan si Heather dia buat apa? Dia berdiri je kat situ. Dia tengah mengandung 2 bulan. Dia tengok je mak dia kena sembelih macam tengok drama Korea. Dia tengok macam tak ada perasaan. Tak ada air mata, tak ada jeritan, tak ada apa guys.
Macam heartless gila babi. Sekarang diorang ada satu masalah tu. Ada satu masalah besar yang berada dekat lantai diorang ni. Mayat si Sheila ni. Diorang nak buang, tapi takkan diorang nak seret macam tu je. Jadi si Heather nampak bag bag Stella McCartney ni. Dia nampak bag mak dia ni, Stella McCartney. Itu nama brand, itu bukan nama orang tau. Itu nama brand dia. Okay, Stella McCartney. Right? Dia nampak bag ni. Diorang seret mayat si Sheila ni yang masih suam-suam kuku ni pergi dekat bag. Tapi mayat manusia ni bro, dia bukan macam baju. Lihat. Mana nak muat masuk dekat dalam bag yang saiz sederhana ni. Jadi apa diorang buat? Ini bagi aku part yang paling iblis sekali lah. Si Tommy dengan Heather patahkan tulang leher Sheila. Krak, dia patahkan. Dia tolak kepala tu rapat ke dada. Dia patahkan ni, krak, dia patahkan. Dia tolak kepala tu rapat ke dada. Lepas tu diorang patahkan pula tulang belakang dan juga tulang pinggul si Sheila ni. Krak, krak, dia patahkan. Diorang lipat kaki Sheila ni sampai lutut tu cecah ke dagu. Dagu yang hancur tadi tu, yang rahang yang dah patah dua yang hancur ni, lutut dia ni cecah ke dagu. Diorang sumbat mayat tu macam korang sumbat baju kotor dekat dalam beg yang penuh lah. Si Tommy ni siap kena duduk lah digi dekat atas beg tu. Dia dah sumbat-sumbat, dia duduk. Dia duduk. Supaya apa? Supaya zip Stella McCartney tu boleh tutup. Aku macam aduh, apa gila lah. Korang bayangkan Korang bayangkan tangan Heather tu penuh dengan darah mak dia sendiri tau. Dia tolong boyfriend dia lipat tulang-tulang mak dia yang mak dia dah bela dia selama 18-20 tahun ni. Bau darah dekat dalam bilik tu jangan cakap guys, meloyakan. Tapi diorang selamba je kemas bilik tu, lap darah guna towel hotel. Dan diorang sempat order taksi lagi. Jadi apa yang diorang buat? Diorang heret bag origami tu turun lobi. Turun lobi. Diorang nampak tenang gila guys kat dalam CCTV tu. Dan masa ketika tu diorang order satu taksi. Itu aku cakap tadi tu, Pak Gede Sharta ni. Nama taksi, nama pemandu taksi tu. Diorang masukkan bag tu dekat dalam bonet kereta Pak Gede Sharta ni. Diorang cakap, "Pak, tunggu sekejap ya Pak. Kita orang nak check out." Ini aku dah translate lah "Pak, bentar Pak, mau check out." Jadi 2 jam diorang biarkan si Pak Gede ni tunggu dengan orang kata time bomb dekat dalam bonet ni. Dan sementara tu si Heather dengan Tommy ni lari ikut pintu belakang resort, panjat pagar dan lari ke hotel budget dekat area Kuta sana. Diorang punya plan ni macam budak tadika punya plan lah. Kau tinggalkan bag yang penuh dengan darah dekat dalam taksi orang. Lepas tu kau ingatkan driver tu akan tunggu sampai tahun depan ke kat situ? Bodoh tak bodoh. Jadi macam aku ceritakan awal tadi Pak Gede dah kelang kabut, dia pun bawa taksi tu pergi ke balai polis Bila dah sampai kat balai polis, Pak Gede pun si polis ni pun buka beg tu. Dia buka beg tu, satu Bali jadi histeria guys. Polis terus pergi serbu St. Regis pada malam tu juga. Pada hari tu juga dia pergi tengok dekat suite 317. Dia masuk dekat suite 317 ni dah macam abattoir lah tempat tu, macam rumah sembelih lah shoot. Dinding penuh dengan percikan darah, bau hanyir besi menyelubungi satu koridor hotel ni. Gila babi weh. Gila punya. Dan tak sampai 24 jam Tak sampai 24 jam polis Bali pecah pintu bilik hotel bajet diorang yang dekat Kuta tu. Kau tahu diorang tengah buat apa tak kat dalam hotel tu? Diorang tengah tidur nyenyak lah. Tengah peluk-peluk siap. Dan dekat atas katil ada baju-baju yang berdarah yang diorang belum sempat basuh lagi. Psycho tak psycho? Jadi nak dijadikan cerita, si Heather ni kena penjara dekat kerobokan dan dia melahirkan anak dia. Dia melahirkan anak dia dekat dalam penjara. Tapi dia hidup macam queen dekat dalam tu sebabkan apa? Ada duit. Si Tommy pula kena 18 tahun. Tapi korang jangan ingat cerita ni habis kat Bali guys. Tahun 2021 si Heather ni bebas. Dia terbang balik ke Chicago. Siap buat video TikTok acah-acah innocent bagai. Sebabkan dia ingatkan dia dah menang lah benda ni. Tapi sebaik saja kaki dia jejak dekat bumi Amerika ni, FBI dah tunggu dengan gari lah.
Jadi pada Januari tahun 2024, Mahkamah US jatuhkan hukuman 26 tahun penjara federal. Federal prison lah orang kata. Duit juta-juta mak dia mana pergi? Semua kena freeze. Jadi sekarang ni si Heather ni mereput dekat dalam sel gelap. Teringat balik detik-detik dia patahkan tulang mak dia hidup-hidup demi seorang lelaki biawak hidup ni. Berat bagi aku episod kali ni berat lah. Sebab dia main dengan mak kan. Main dengan mak, janam lah. Aku sendiri nak cerita pasal benda ni pun terasa macam marah, rasa nak muntah, rasa geli, semua bercampur aduk. Dia jadi lagi marah disebabkan yelah dia sanggup buat macam tu dekat mak dia sendiri kan, yang dah bela dia selama 18-20 tahun ni dengan penuh kasih sayang. Bagi apa benda yang kau siap plan bawa kau pergi Bali untuk healing lagi, alih-alih kau bawa pula jantan tak guna tu. Soalan aku untuk korang sekarang ni satu je lah. Korang rasa Heather Mac ni manusia ke bukan? Ataupun dia adalah sebenarnya setan yang tersalah lahir dalam badan manusia? Dan korang rasa 26 tahun tu cukup ke? Untuk origami manusia yang dia buat tu? Korang komen dekat bawah. Aku nak baca pendapat korang yang hati kering ni. Okay. Kalau korang suka deep dive yang gila babi, korang kena subscribe channel ni. Korang kena subscribe Dato' Ace Podcast sekarang. Jangan jadi macam Heather buat kerja separuh jalan. Jangan. Jangan jadi macam Heather buat kerja separuh jalan. Tekan butang like, tekan butang subscribe sekarang. Okay, like video ni dan share dekat member-member korang yang tengah plan nak bercuti pergi ke Bali ni. Pesan dekat diorang jangan check in dekat suite 317. Okay, tekan juga bell notification, sebab episod yang depan aku nak bawa korang ke tempat lain pula. Tempat yang bagi aku macam mungkin lagi gila. Okay, nama aku Hafiz. Make sure korang jaga mak bapak korang elok-elok. Jangan biarkan ketamakan memakan diri korang sendiri. Okay, itu saja guys untuk hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum, stay safe. Ciao, bye bye.